يا الله نائمون يا مسلمون جراح أمتكم تنادي وأنتم نائمون يا مسلمون جراح أمتكم تنادي وأنتم نائمون يا مسلمون جراح أمتكم تنادي وأنتم نائمون. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, wa anna hadha siratin mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang dihormati saudara pengurusi majlis, kan saya yang berhormat Ustaz Nasir, Ahli Parlimen Padang Terap, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, sahabat lama saya yang berhormat Datuk Taulan Rasul, ahli yang berhormat kawasan Bukit Pinang Datuk Rosdi, sahabat lama saya Timbalan Speaker Dewan Dan Negeri Kedah Ustaz Abdul Ghani, rakan pimpinan semua peringkat, Ustaz Mak Yahya, Ketua Dewan Pemuda yang sebentar tadi baru saja menamatkan ucapan beliau selaku tuan rumah malam ini, dan seterusnya ucapan haluan dan penghargaan ini saya tujukan khusus buat tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang sudi hadir memenuhi kawasan markas PAS Negeri di Batu Sembilan, Kota Sarang Semut malam ini. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Perhubungan PAS Negeri Kedah. Kira-kira sebulan yang lepas saya menerima undangan untuk hadir mengambil bahagian pada malam ini. Kebetulan saya agak lama juga tak sampai ke Kedah karena tumpuan diberikan kepada kawasan-kawasan yang lain. Cuma untuk malam ini dan besok insya-Allah saya akan berada di Kedah, dan besok malam bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Nizam Jamaluddin, Menteri Besar Perak, dan juga Wakil Rakyat Ahli Parlimen Bukit Gantang. Besok kita akan berada di Kuala Sanglam, Kampung Sanglam besok malam insya-Allah. Hadirin yang dihormati sekalian, tentu saja banyak perkara yang berlegar di sekeliling kita kebelakangan ini. Terlalu banyak isu yang boleh kita ulas, tetapi berlegar di atas paksi yang sama. Ulasan kita akan kita sentuh dari perspektif atau sudut agama, dari sudut bangsa, dan dari sudut kewajipan kita sebagai seorang rakyat dalam sebuah negara.
Sebab itu ceramah malam ini memberikan tumpuan khusus kepada satu insiden yang berlaku minggu lepas di Parlimen mengenai undian belanjawan negara. Pendek kata, malam itu kalau kita berhasil mengalahkan undi, maka tahun depan kerajaan Malaysia tak boleh belanja sekupang pun duit. Banyak gaji pun tak boleh, buat projek pembangunan pun tak boleh. Kalau semuanya tak boleh, pilihannya cuma satu buat Datuk Najib, iaitu bubar Parlimen dan buat pilihan raya semula. Banyak pengajaran yang boleh kita ambil. Sementara Barisan Nasional mengambil pendirian dan sikap bahawa apa saja perkara yang dia bentang dalam Parlimen, dia mesti boleh mengalahkan kita, sebab dia mempunyai kelebihan dari sudut bilangan ahli-ahli yang berhormat. Di sebelah kita pula pengalamannya ialah apabila diturunkan arahan oleh pucuk pimpinan, sebaiknya arahan itu dipatuhi supaya pada saat dan detik dan ketika itu keperluan dan kewajipan kita ialah berada dalam dewan, melainkan yang berada di luar negara. Tapi kalau yang memang berada dalam negara, kegagalan untuk hadir itu mengecewakan sebahagian besar penyokong-penyokong kita. Yang membezakan kita dengan Barisan Nasional ialah kita mengakui kekurangan dan kesilapan kita. Jumlah kita sebenarnya 82, tapi yang hadir malam itu cuma 63. Pada masa kita mengundi untuk Kementerian Dalam Negeri, bajet ini dia ada dua kita kena lulus. Yang pertama, bajet keseluruhan sekali, bajet besar, iaitu belanja mengurus, belanja pembangunan. Kita kena mengundi sekali. Kemudian setiap kementerian tu kita kena mengundi setiap kali. Kementerian Pertanian, Kementerian Pelajaran, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pembangunan Wanita, Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Perusahaan Utama. Sebut semua kementerian, menteri dia kena bentang dalam Parlimen. Kita akan bahas setiap ayat, setiap angka, setiap sen kita bahas. Lepas bahas, speaker akan kata isu di hadapan kita ialah mengenai bajet di bawah Kementerian Pertanian misalnya, sejumlah sekian-sekian ratus juta. Mana-mana yang bersetuju kata setuju, setuju. Mana yang tidak kata tidak, tidak. Speaker kata lebih suara bersetuju, bajet Kementerian Pertanian diluluskan. Macam itulah cara dia. Mai minggu lepas itu, kementerian yang akhir sekali ialah Kementerian Dalam Negeri. Kita ada banyak sebab untuk tolak bajet Kementerian Dalam Negeri ini. Pertama, jenayah dalam negara kita terus meningkat, graf dia bukan turun, meningkat. Kedua, banyak kes yang berlaku, tahanan mati dalam lokap, Hugen mati dalam lokap, tak selesai lagi. Ada sekali berlaku, polis Johor rampas dadah. Dadah yang dirampas boh dalam balai polis, dadah pun hilang. Dalam balai polis, dadah hilang. Jenayah bunuh meningkat, jenayah rogol meningkat, sangun bersenjata meningkat, kes ragut meningkat. Jadi graf jenayah terus meningkat. Mana dalam negara ini satu jabatan yang kerja dia
pastikan keselamatan rakyat terjamin. Bukan JKK, bukan Jabatan Belia dan Sukan, bukan Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan, bukan. Jabatan yang bertanggungjawab jaga keselamatan negara ialah polis. Kalau graf jenayah meningkat, maknanya kita sabitkan dengan ketidakupayaan dan kegagalan pasukan polis. Sebab itu, bila perbahasan dibuat, kita ada sebab untuk menolak bajet itu. Malam itu, bajet seri 63 sokong, 63 tolak. 63 kita, 63 BN seri. Maknanya bajet Kementerian Dalam Negeri tahun depan tak boleh belanja. Ketika seri, speaker kata saya boleh mengundi. Mengikut undang-undang, speaker parlimen boleh mengundi. Maka speaker parlimen Tan Sri Pandikar Amin Mulia mengundi menyokong BN. Jadi 64-63. Barulah Kementerian Dalam Negeri boleh belanja duit tahun depan. Itu cerita ya. Bila kita kalah mengundi Kementerian Dalam Negeri, undi untuk bajet keseluruhannya. Waktu itu 3 lagi wakil rakyat BN sampai. Saya ingat lagi waktu itu Ong Ti Kiat, Presiden MCA masuk. Tan Lian Ho, ahli parlimen MCA dari Greek, dan Saravanan, ahli parlimen MIC dari Tapah. Mereka masuk 3, jadi 63-66. Kita kalah 3 undi. Tuh. Tapi kalau kita main semua malam tu, kita menang. Pilihan raya pula. Tak ada ceramah malam ni ya. Ceramah pilihan raya malam ni. Sebab itu saya kata tadi, di pihak kita pun ada kelemahan soal disiplin kepatuhan kepada arahan. Kita duk mengaji, ustaz-ustaz duk mengajar, ada usrah dalam silibus usrah kita apa dah? Dalam peristiwa perang Uhud, lepas menang dalam perang Badar, kita zaman Nabi bertempur pula dalam perang Uhud. Ada satu pasukan Nabi kata, apa bertahan di atas bukit, apa jadi pun apa jangan turun. Tapi bila pusingan pertama musuh lari bertempiaran, harta rampasan pun terhidang depan, maka pasukan mana atas tu kata, kalau kita tak turun tak ada kita ni. Mereka pun celapak turun sama. Masa itulah tentera musuh tibai balas lagi sekali. Jadi pengajaran daripada peristiwa itu apa dia? Kepatuhan, disiplin. Itu dia. Kepatuhan pada arahan pemimpin dan disiplin. Yang ini kita lalui dalam disiplin tarbiyah kita. Tapi kadang-kadang kelemahan kita, kelemahan sebagai manusia, kita jadi reka dan alpa. Terlepas ni kita kena susun pula lah. Ada 2-3 round lagi lepas ni. Round undang-undang yang penting-penting kita susun balik. Maknanya peluang itu ada. Peluang itu ada. Sekali kita serang kelang kabut Barisan Nasional malam tu, Datuk Najib majlis makan malam sekolah tinggi Chong Hua. Menteri Nazri Aziz yang jaga parlimen telefon dia, tinggai habis makan lauk semua tinggai. Dia malam tu pakai baju batik, salin baju dalam kereta, pakai kot dengan tie balik, berlari tengah-tengah. Kalau tidak habis. Dengan Datuk Najib dan Tazim Muhyiddin berlari habis, tinggai majlis makan malam tu. Yang sekolah Cina duk tunggu Datuk Najib nak umum pertukan apa, tak ada umum. Nak umum apa kalau terlambat kerajaan jatuh. Tinggal majlis makan malam, mai sini undi, lebih daripada 3. Itu pengajaran pada kita ada, pengajaran belah mereka pun kita nampak rapuh. Sekali kita serang, terak sebenarnya kalau kena cara susun natok dia. Bak susun natok tu kita kira lagi. Baik, insya-Allah peluang ada lagi. Hadirin yang hormati sekalian, saya tadi dalam perjalanan daripada Macang, maklum kat Datuk Seri saya nak mai makan glory anak Ustaz Azizan. Dan malamnya saya ceramah dengan Ustaz Aruddin. Dia minta saya sampai salam pada Ustaz Aruddin. Assalamualaikum, dan pada seluruh yang hadir dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan bawa balik dari Mesir dengan dia.
dan Dr. Badrul Amin, jumpa dengan pemimpin nombor 1 Ikhwan Mesir, Syekh Mahdi Akif, dan kami juga sempat berjumpa dengan Mufti Mesir, Syekh Ali Jummah, untuk membincang pelbagai perkara, dan sempat juga mengikuti perkembangan pelajar-pelajar kita di sana, di Mesir. Pelajar paling ramai di sana ialah pelajar Kelantan. Nombor 2 Kedah. Saya dan pergi ziarah rumah Kedah, jumpa dengan pelajar-pelajar Kedah, Kelantan, Perak dan Selangor. Perak, pelajar-pelajar Perak bagi tahu Mufti Perak baru saja balik bersama dengan pegawai-pegawai tinggi kerajaan Perak dan 2 wakil rakyat Perak, iaitu yang lompat belah sana. Jumpa pelajar-pelajar Malaysia pelajar-pelajar Perak di Mesir. Jumpa. Jadi diceritakan keadaan di Perak tu pasal apa Barisan Nasional terpaksa ambil macam itu pada pelajar-pelajar Perak di Mesir. Diceritakan oleh Mufti, oleh setiausaha kerajaan negeri dia, oleh wakil rakyat dia yang dihantar oleh Datuk Zamri ke Mesir, bahawa langkah itu terpaksa diambil untuk menyelamatkan agama Islam dan bangsa Melayu. Terbiar boleh pun. Kalau tak lompat, maknanya agama Islam hancur, bangsa Melayu pupuslah di negeri Perak. Begitulah cerita ya. Sebab itu, tapi kepada pelajar-pelajar Perak yang mendengar syarahan itu, tak boleh tanya soalan, dengar saja. Pengurusi kata cuma boleh dengar saja, tanya balas tak boleh. Syarat dia lagu tu. Pelajar-pelajar ni budak-budak cerdik, mengaji bab syariah, usuluddin, falsafah, mengaji bahasa Arabnya, segala macam. Banyak nak bertanya, tapi tak boleh. Dengar saja, tanya tak boleh. Dia passion tu lah ni. Passion tu. Datuk Mustafa Muhammad, pengurusi UMNO Kelantan, pergi sana, macam tu juga. Bagi taklimat Kelantan ni tak layak royalti minyak pasal jumpa laut di tengah laut tu. Bukan jumpa atas darat. Kalau jumpa atas darat barulah Tok Boni Aziz boleh minta. Habis je pengurusi kita, sekianlah, terima kasih. Tanya tak boleh, menteri saja boleh cakap. Dia passion tu lah. Tapi kalau itu tidak cukup lagi menakjubkan, Mufti Kerajaan Mesir Syekh Ali Jummah ni pula, dia apa? Dia kata ada 700 lebih pelajar-pelajar Malaysia yang mengaji di Azhar tu. Jemput dia untuk program kupasan hadis, mengaji hadis ni, kitab hadis. Ada 3-4 kitab lah. Saya pun tak nak sebut kitab bahasa Arab lah. Pelajar Malaysia ni, mereka merasakan tak padan dengan kuliah yang pensyarah mereka ajar. Mereka ambil daya usaha, inisiatif mereka. Anak-anak kita ni, adik-adik kita di sana, daftar. Siapa yang berminat nak mai dengar kuliah hadis oleh Syekh Ali Jummah, Mufti Kerajaan Mesir, sila daftar diri. Daftar boleh 700 orang lebih. Pelajar-pelajar ni pun sewa dewan di Universiti Azhar. Pihak Universiti Patan lulus. Sampai masa dia pegawai kedutaan Malaysia di Jabatan Penuntut Malaysia. UMNO orang ni. Dia pergi tulis surat ke Universiti Azhar, tolong batalkan program itu. Pihak Azhar pun batal. Sampai masa budak-budak tu nak mengaji, tak dapat. UMNO ni bukan saja jahat di kampung, sampai ke Mesir pun jahat juga. Hang tak mengajak tu satu bab dah. Hang tak mengaji pun teruk dah. Hang sekat orang mengaji, maknanya teruk sangat dah. Kita bawa perkara tu dalam parlimen. Kita mandatkan kepada ahli parlimen kuliah mandat baru. Pasal dalam kerajaan kabinet bayangan kita, yang jaga Kementerian Pengajian Tinggi ni, salah seorangnya ialah kuliah mandat baru. Dia tu bangkit perkara tu dalam parlimen. Menteri Khalid Nordin tak boleh nak jawab. Nak jawab lah guna, nak tahan apa lagi? Pegawai dia ni patut asuh anak-anak kita di sana, didik, tunjuk jalan, galakkan mereka mengaji ilmu. Itu kewajipan mereka bila hantar bertugas di luar negara, Jabatan Penuntut Malaysia.
Bukan saja di Mesir, di Jakarta, di Los Angeles, di England, hatta mereka ni dihantar petugas. Kerja mereka jaga kebajikan, didik, asuh, kawal disiplin. Sebab anak-anak kita mengaji di luar ni jauh daripada mak bapak. Yang di Mesir ni bukan saja tak mengajar, dia sekat anak-anak kita nak ngaji. Kita bawa benda ni dalam parlimen, menteri tak boleh nak pertahankan. Tak boleh nak pertahan. Malam itu juga kita himpunkan anak-anak dan pelajar-pelajar Malaysia di sana, di satu padang di Rumah Selangor, dan saya menemani Datuk Si Anwar dan juga Dr. Badrul Amin menyampaikan ceramah. Pelajar-pelajar kita ni, adik-adik kita ni pun cerdik-cerdik belaka. Mereka letakkan kain pemidang besar warna putih. Mereka bagi satu pen marker tu. Siapa yang tak setuju tindakan Jabatan Penuntut Malaysia sekat kita pergi mengaji hadis, turunkan tanda tangan. Mereka pakai desain tanda tangan itu penuh satu kain pemidang besar tu. Lepas tu mereka balik ke bilik. Turun hilang, kain itu pun hilang. Tapi anak-anak kita ni cerdik, dia ada bahagian kawalan dia. Dia nampak Pak Arab nak curi tu, dia ligat sampai lebuh raya tu. Potong sana, potong sini, ligat lah, dia boleh sekat kereta tu, buat tepi. Mereka rampas balik kain tu. Sambil tengkar tu, polis Mesir sampai tanya, pasal apa? Pelajar kita kata ni, Pak Arab ni, 3-4 orang ni, dia pergi curi kain pemidang kami. Kain apa? Kain kami bantah, protes pasal kami nak mengaji hadis. Jabatan Penuntut Malaysia hantar surat, tak boleh pergi mengaji. Polis pun tanya Pak Arab hak curi itu, betul ke? Dia kata betul. Siapa suruh? Pegawai Penuntut Malaysia suruh curi. Punya ganas buat ni. Bukan sekadar itu, kereta yang dia guna untuk curi itu kereta plat Kedutaan Malaysia, kereta rasmi Kedutaan Malaysia, dia guna untuk mencuri. Punya teruk gawai UMNO ni. Teruk pada JKK kampung ni. JKK tak buat tahu tu. Kalau JKK kita faham. Ini doktor, nama depan dia doktor, mengaji tinggi, tapi otak tak ada. Tapi kita bagi tahu anak-anak kita di sana, adik-adik kita di sana, ini akan mematangkan mereka. Dalam perjuangan ini akan ada masalah-masalah macam ini. Mereka kena teruskan. Cerita macam ini tak sebut dalam berita harian Utusan Malaysia, tak sebut. Sedangkan nilai berita dia besar. Kalau ada nilai, kalaulah surat khabar dan juga TV kita tu bebas, dia kena bunyi mula-mula berita penting. Pelajar-pelajar Malaysia Mesir membantah keras tindakan Jabatan Penuntut Malaysia yang menghalang kelas pengajian hadis daripada diadakan. Kan ada nilai berita tu. Tapi dia tak cerita. Bila dia tak cerita, pasal Saifuddin cerita ceramah malam ni, supaya kita boleh balik turun cerita ni pula. Isunya apa? Anak-anak Malaysia yang mengaji di Mesir nak mengaji hadis. Siapa yang mereka jemput? Syekh Ali Jummah. Dia ni siapa? Mufti Kerajaan Mesir. Buat di mana? Universiti Azhar. Lepas tu jadi apa? Jabatan Penuntut Malaysia tak bagi buat, batalkan tempahan dewan. Dia sampai tahap tu dia punya khianat dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, daripada pertemuan itu dengan Syekh Mahdi dan juga Syekh Ali Jummah dan beberapa orang lagi pemimpin gerakan, kita kemudiannya baru minggu lepas menerima kehadiran seorang lagi ulama tersohor, iaitu Dr. Syekh Yusuf Qardawi. Kerajaan Malaysia, Datuk Najib nak bagi tokoh Ma'al Hijrah kat dia, jemput dia sebagai penerima tokoh Ma'al Hijrah tahun ini. Syekh Yusuf Qardawi kata, aku setuju mai ke Malaysia dengan satu syarat. Datuk Najib tanya syarat apa? Aku nak jumpa Anwar Ibrahim dulu. Datuk Najib nak kata apa? Boleh dia kata tak? Tak boleh.
Jadi nak tak nak, dia kata tak apa. So Syekh Yusof Dr. Dawibaya, dan kita raikan dia pada hari Sabtu lepas, bawa dia ke Masjid Shah Alam, Kerajaan Negeri Selangor, buat satu pentas untuk Dr. Syekh Yusof Dawibaya untuk menyampaikan kuliah dia kepada para hadirin. Lepas itu barulah dia terima tokoh Mahijrah. Yang ini Datuk Najib tak nak kata apa, dia tak nak buat apa. Datang pula speaker Palestin dari Hamas dan 2 ahli parlimen dia ke Kuala Lumpur. Sebelum jumpa Datuk Najib dan sebelum jumpa Menteri Pertahanan Datuk Zahid Hamidi, 2-3 hari ini kuasa menjawab pasal enjin hilang. Fahamlah kita pasal apa banyak pesawat jatuh tempat, rupanya terbang tak ada enjin. Senang, orang tak payah tubuh jawatan kuasa penyiasat. Terbang tak ada enjin, jatuh lah. Dia dah pasal bersilat bertiap hari ini isu. Speaker Palestin dan 2 ahli parlimen dia berjumpa dengan Ketua Pembangkang Datuk Sri Anwar, dengan terjemahan dibuat oleh Yang Berhormat Adun Wakil Rakyat Bacok Ustaz Nasaruddin, Timbalan Presiden PAS. Saya hadir sama dalam pertemuan itu dan mendengar sendiri bagaimana rakan-rakan kita dari Hamas di Palestin sekarang yang menang pilihan raya melalui demokrasi, satu rakyat satu undi. Pemerhati antarabangsa mai, pemerhati dari Amerika, pemerhati dari Eropah, Kesatuan Eropah, semua mai tengok perjalanan pilihan raya di Palestin. Hamas lawan Fatah, Hamas menang. Pemerhati antarabangsa tengok semua sekali sistem demokrasi. Demokrasi ini tajaan barat. Gerakan Hamas ni masuk, ambil pilihan raya, ambil bahagian. Selama ni dia dituduh sebagai pengganas, tak hormat demokrasi, nak ambil kuasa cara perang saja. Mereka letak senjata, mai kita lawan cara demokrasi. Eropah kata kami nak hantar pemerhati, mai. Amerika kata kami pun nak hantar pemerhati antarabangsa, mai tengok perjalanan pilihan raya di Palestin. Buka-buka peti undi, Hamas menang 60%. Setiap 10, 6 Hamas, 4 saja Fatah. Apa jadi lepas itu? Kemenangan mereka tak diiktiraf oleh dunia. Bantuan makanan disekat, bantuan ubat-ubatan disekat, bantuan alat-alat pembinaan. Sebab Israel dah hancur leburkan mereka dalam pertempuran yang terbaru dulu, yang mengorbankan 1,500 nyawa lebih. Rumah mereka kanak, sekolah kanak, hospital kanak. Mereka nak bangunkan, bahan binaan disekat daripada dibawa masuk. Mereka mai ke Malaysia, mereka terangkan kisah ini. Mereka mai jumpa pemimpin Pakatan Rakyat dulu. Lepas tu baru mereka jumpa dengan Perdana Menteri Datuk Najib. Bagaimana sikap Malaysia? Sikap Malaysia juga seperti mana sikap Amerika, tidak mengiktiraf pimpinan Hamas. Lebih teruk lagi, ahli parlimen yang menang, Israel tangkap dan kurung dalam penjara. Pernah dulu Malaysia jadi tuan rumah persidangan OIC. Hamas yang menjadi kerajaan hantar wakil menteri luar dia. Tapi kerajaan UMNO yang menguasai Malaysia ini, bila jemput berucap wakil Palestin, dia pergi jemput wakil daripada Fatah. Dia tak jemput menteri yang mewakili Hamas, walaupun menang melalui pilihan raya. Ini sikap dasar luar Malaysia. Apa yang Amerika tunjuk, hendaklah diikut. Tak boleh lawan, melainkan kena ikut. Apa yang Amerika kata, hendaklah dianggap benar. Tidak ada yang tidak benar, melainkan benar belaka. Baru ni agensi tenaga atom antarabangsa mengundi
mengutuk Iran membangunkan loji nuklear sebagai sumber tenaga. Amerika kata Iran bukan nak hasilkan tenaga, Iran nak buat senjata nuklear. Iran kata kalau kami bergantung kepada sumber gas dan juga minyak, gas dan minyak lama-lama habis. Tapi negara kami banyak uranium. Logam uranium ini boleh dibangunkan sebagai sumber tenaga. Kami ada saintis, kami ada kepakaran, kami ada ahli-ahli yang mahir boleh menghasilkan tenaga dari uranium. Kami nak bangunkan loji nuklear kami. Amerika kata hampa nak buat senjata. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa membuat resolusi mengutuk Iran kerana membangunkan loji nuklear ini. Wakil Malaysia menentang usul itu. 21 negara yang lain menyokong. Duta kita tu angkat tangan menentang. Najib suruh Menteri Luar Alif Rahman panggil balik duta tu, kena marah. Yang hampir sanggah resolusi mengutuk Iran tu siapa suruh. Terketak-ketak Pak Duta tu kena panggil balik, nak kena jawab. Pasal apa? Pasal Amerika kata kalau kami kutuk Iran, semua negara dunia mesti ikut. Tiba-tiba duta kita tu tak ikut. Datuk Najib merah muka dan marah, panggil balik duta. Dalam soal Hamas menang pilihan raya pun Malaysia tak iktiraf. Wakil kita menentang resolusi mengutuk Iran pun kena panggil balik. Ini dasar luar Malaysia yang kong kali kong. Di kampung dia beritahu rakyat, Pakatan Rakyat ni lah boneka Amerika. Anwar Ibrahim ni lah ejen Yahudi. Anwar Ibrahim ni lah ejen Amerika. Kalau anak-anak kita pergi kursus Biro Tata Negara, dia tunjukkan gambar Anwar pergi Amerika dengan kapet merah disambut, dengan tembakan 21 das menerima dia sebagai tetamu. Maka jentera propaganda UMNO bagi tahu dengan anak-anak kita yang pergi kursus, inilah wajah boneka Amerika. Yang dia tak cerita apa dia? Bila Amerika kata kami tak iktiraf Hamas, UMNO kata ya, kami akur. Bila Amerika kata kita mesti kutuk Iran, duta kita tak kutuk, kena panggil balik oleh Najib. Permainan politik macam ini kita tahu tidak bertahan lama. Akan sampai satu masa bila kesedaran rakyat semakin jelek, maka Barisan Nasional tak boleh lagi main politik yang double standard macam ini. Minggu lepas juga menempa sejarah. Kita berjaya menjalankan Konvensyen Pakatan Rakyat. Di tengah-tengah UMNO serang kita teruk. Tok Boni Aziz kena serang teruk di Kelantan. Guan Eng kena serang teruk di Pulau Pinang. Khalid Ibrahim kena serang teruk di Selangor. Hari-hari dia tekan kita, hari-hari dia serang kita. Ketika inilah kita kumpul seluruh kekuatan kita, bertempat di Shah Alam. 3 parti, semua pimpinan utama hadir, semua sekali hadir. Tuan Guru Presiden PAS, Tuan Guru Haji Hadi, Mursyidul Amnya Tuan Guru Ni Aziz, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah datang, ya, Datuk Nizar Jamaluddin, Ketua Dewan Ulama Ustaz Harun Toib, Ketua Muslimat, Ketua Pemuda, naik Presiden, semua turun. Begitu daripada DAP dan Keadilan. Satu parti hantar 500 orang perwakilan. Kita bahaskan semua perkara. Dan kemudiannya 3 pemimpin, Tuan Guru Haji Hadi, Anwar Ibrahim dan Lim Kit Siang, menurunkan tanda tangan pada dasar Pakatan Rakyat. Kita sudah hasilkan satu dasar Pakatan Rakyat. Kalau kita boleh perintah negeri, insya-Allah dalam masa terdekat nanti, dasar ini akan memandu perjalanan pemerintahan Pakatan Rakyat atas nama kerajaan baru menggantikan Barisan Nasional di Malaysia ini. Antaranya apa? 3 pemimpin turun tanda tangan. Demokrasi, ekonomi, kesihatan, pertanian, kebudayaan, pendidikan, agama, perpaduan, alam sekitar, perumahan, lengkap semua.
Tapi memulakan dasar Pakatan Rakyat ini ialah satu, mempertahankan Islam sebagai agama persekutuan. Islam sebagai agama persekutuan, tiga pemimpin tanda tangan. Ustaz Hadi tanda tangan, Anwar Ibrahim tanda tangan, Lim Kit Siang pun tanda tangan. Yang kedua, dasar ini juga menyebut mempertahankan peranan dan tanggungjawab institusi raja berperlembagaan. Kedudukan raja dan institusi raja juga kita pertahankan. Pakatan Rakyat pertahankan. PAS, Keadilan, DAP pertahankan. Ustaz Hadi tanda tangan, Anwar Ibrahim tanda tangan, Lim Kit Siang tanda tangan. Yang ketiga, perkara 153, kedudukan istimewa orang Melayu. Perlembagaan negara kita melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri Sabah dan Sarawak. Perkara 153, kedudukan istimewa orang Melayu, Pakatan Rakyat pertahankan. Anwar tanda tangan, Ustaz Hadi tanda tangan, Kit Siang tanda tangan. Yang keempat, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam negara kita. Dan bahasa Melayu ini akan kita gunakan sebagai bahasa utama di rantau ini. Rantau Malay Archipelago, rantau Kepulauan Melayu ini. Bukan saja diguna di negara kita, tapi Pakatan Rakyat akan luaskan penggunaan ini sesuai dengan jaminan perkara 152, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara kita. Anwar tanda tangan, Ustaz Hadi tanda tangan, Lim Kit Siang tanda tangan. Sebagai penyokong Pakatan Rakyat, dasar ini dasar yang bersejarah. Perkara tentang agama, perkara tentang raja, perkara tentang bahasa, perkara tentang kedudukan istimewa orang Melayu, PAS, DAP, Keadilan bersetuju atas nama Pakatan Rakyat untuk kita pertahankan selagi kita diberi amanah oleh rakyat. Sekaligus menolak serangan jahat Barisan Nasional selama ini, bahawa Pakatan Rakyat tak hormat raja, bahawa Pakatan Rakyat pertikai soal orang Melayu, pertikaikan soal bahasa Melayu, tak hormat kedudukan istimewa orang Melayu. Itu semua adalah propaganda jahat mereka. Dokumen ini adalah dokumen yang jelas ditandatangani oleh ketiga-tiga pemimpin sebagai dasar Pakatan Rakyat. DAP boleh terima dasar ini, Islam sebagai agama negara, agama persekutuan. DAP boleh terima tentang bahasa Melayu. DAP boleh terima soal agama, soal kedudukan istimewa, soal bahasa. Maknanya kita yang merupakan penyokong Pakatan Rakyat ke depan nanti, kalau terbacalah dalam mana-mana surat khabar yang memainkan sentimen agama, sentimen bangsa, sentimen bahasa, dan sentimen raja-raja, percubaan mengatakan kita ini menjadi alat kepada orang bukan Melayu dan bukan Islam, kenang balik bahawa Pakatan Rakyat dalam konvensinya Sabtu lepas telah pun menurunkan tanda tangan di atas satu naskah yang bersejarah dalam politik negara kita. Ini sebenarnya kemajuan yang telah kita capai selama 20 bulan kita berkawan dalam atas nama satu pasukan. Inilah yang akan membawa kita menawarkan diri waktu pilihan raya yang akan datang. Pilihan raya yang ke-13 akan datang. Inilah yang akan kita terangkan kepada rakyat. Banyak lagi sebenarnya yang disentuh. Saya tidak bercadang menyebut satu persatu, tetapi memadai kita sebut dulu perkara-perkara utama seperti bahasa, agama, kedudukan istimewa yang selalunya menjadi bahan serangan lawan politik kita dalam cuba mengaburi mata rakyat terbanyak. Hadirin yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, Kedah setelah 20 bulan Pakatan Rakyat jadi kerajaan. 20 bulan ni prestasi kita sedang dinilai oleh rakyat. Prestasi kita sedang diteropong oleh UMNO Barisan Nasional. Dah tentulah tu,
Prestasi kita juga dinilai oleh Jabatan Audit Negara. Jabatan audit ini, Agung perintahkan dia, tiap-tiap tahun berakhirnya tahun kewangan, tolong pergi semak banyak mana duit habis, duit dibelanja ke mana, ikut peraturan atau duit atau tidak, sampai atau tidak kepada kumpulan sasaran tujuan duit itu dibelanjakan. Dia siasat satu demi satu, tak boleh terlepasnya. Dia akan semak setiap dokumen, termasuk jet, enjin jet F5E ni pun audit jumpa dah hilang. Audit tahu dah hilang, tapi kerana tujuan politik, laporan audit itu tak dicetak. Saya pun pelik juga. Semua ahli parlimen sidang bajet baru ni dapat buku audit ni tinggi ni, tak kurang daripada 4 kaki tinggi lah buku audit. Dia audit semua, Mada, Kada, Kedah, Kesedah, Kejora, ke tengah, ke tepi, semua habis. Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Belia Sukan, semua jabatan, Universiti Melaya, Universiti Kebangsaan, Universiti Utara, asal saja agensi kerajaan dan juga badan berkanun, semua dia siasat. Saya buka satu-satu, Kementerian Pertahanan tak jumpa. Tak terfikir lagi masa tu pasal apa? Rupanya pasal enjin hilang. Baik, hadirin yang saya hormati sekalian, macam mana audit siasat Kedah? Siasat 20 bulan kita jadi kerajaan, akhirnya Ketua Pengarah Jabatan Audit mengeluarkan sijil dengan 2 pujian. Yang pertama, Kerajaan Pakatan Rakyat Kedah, pimpinan Ustaz Azizan Abdul Razak, berjaya melaksanakan dasar jimat cermat dalam berbelanja. Audit puji A, markah penuh. Pasal apa nampak banyak pelik Utusan Malaysia tak lapor? Ha? Tak tulis dalam Utusan Malaysia? Oh, padan lah. A, daripada Perlis sampai ke Sabah, 1 negeri saja lulus dasar jimat cermat berbelanja, iaitu Kedah. Mak Isa Sabu pun tak lulus, Datuk Nan Yaakob pun tak lulus, Gani Osman ngaji ekonomi di Australia tak lulus, Musa Aman Ketua Menteri Sabah fail, Taib Mahmud Ketua Menteri Sarawak dari segi dasar jimat cermat gagal teruk. Bukan saja gagal, 1 negeri saja yang audit kata dasar jimat cermatnya itu paling baik, Kedah. Keluar dalam Star muka surat 2, saya gunting surat khabar tu. Pujian audit pada Kedah yang kedua ialah kejayaan meningkatkan dan menambahkan hasil negeri sebanyak 205.5%. Hasil negeri Kedah meningkat 205.5%. Maknanya kalau dulu contohnya 100 juta, tahun kita merintah ini Ustaz Azizan berjaya tingkatkan 205 juta. Itu dia. Siapa kata ni? Audit negara. Dah yang UMNO kata habislah Kedah, kata rakyat merintah pakai apa? Rakyat papa Kedana pakai kebulung habislah, pakai tak makan lah, nampak? Tapi audit mai hantar pegawai dia buka akaun dari Kedah satu demi satu, tak ada istilah lain melainkan 2 pujian. Yang pertama, dasar jimat cermat berjaya, dan berjaya menambah hasil negeri Kedah. Dia keluarkan sijil audit, dia sign, kemudian dicetak dalam buku laporan audit Kedah. Bersyarah yang ni pun di bawah orang UMNO tak boleh nak jawab lah. Tak boleh nak jawab. Bersyarah bab ni saja mereka tak boleh nak jawab lah. Terpukul habis. Ini bukti kita berjaya mengurus negeri.
Kita berjaya mentadbir negeri. Kita berjaya mengawal kewangan negeri. Kita berjaya meningkat hasil negeri. Kita berjaya jimat dalam perbelanjaan. Sebab apa? Sebab Ustaz Azizan tahu, duit kerajaan negeri ini, perbelanjaan kerajaan negeri ibarat darah dalam sebatang tubuh. Kalau tak kena cara berbelanja, boros dalam berbelanja, samalah seperti anggota tubuh ni terpotong. Darah yang keluar berlebihan melemahkan batang tubuh kita. Begitulah bandingan perbelanjaan kewangan kerajaan negeri. Bila orang yang faham mengurus negeri, alhamdulillah, kita dapat tengok perbedaannya. Tapi kalau pemimpin itu menganggap duit rakyat, duit dia, harta negara, harta dia, harta dia, harta dia, habis. Ini berat. Pemimpin yang menganggap semua hak dia, hak dia, hak dia, hak rakyat, hak dia, hak kerajaan, hak dia, semua hak dia, maka tunggulah saatnya. Sebab itu Pakatan Rakyat tampil dalam menawarkan pilihan ini. Hadirin yang saya hormati sekalian, sebelah suku jam saya. Zalim namanya kalau saya teruskan, karena bersama kita ialah Timbalan Mursyidul Ampah. 45 minit tu pun tak kena lah saya tinggal kat dia. Tapi saya minta maaf banyak kan Ustaz Harun. Saya pun lama tak dengar dia ceramah. I'm looking forward. Saya nak tunggu untuk mendengar. Banyak saya percaya ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Harun Din, yang kita kenal keilmuannya, kehebatannya dan keberkesanan penyampaiannya. Hadirin dirahmati sekalian, saya gembira dapat hadir malam ini. Saya harap dapat bersama lagi kesempatan akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. لا تبطل الباطل في شرد بهم من خلفهم وتعطي للسيوف في سحرهم في نحرهم لا تبطل الباطل في دولة أو شعلة أو حتى أحلام سفيه دولة أو شعلة أو حتى أحلام سفيه قد صدق الأسد وزمجروا بها.